Bayangkan, cuba memandu ke tempat kerja sambil tahu bahawa sebuah drone mungkin akan membunuh anda sebelum anda sampai ke sana. Itulah realiti kehidupan sekarang bagi pemandu lori tentera Rusia yang menuju ke Crimea. Ukraine telah memburu kenderaan di lebuh raya ini secara sistematik. Ini adalah laluan utama yang menghubungkan Rostov-na-Donu ke Mariupol, Bryansk dan Mariupol sehingga ke Crimea. Rusia telah membelanjakan kira-kira $12 bilion antara tahun 24 hingga 26. Membina dan memperkukuhkan koridor darat ini dan ia benar-benar merupakan satu-satunya infrastruktur paling penting dari segi strategi yang dikawal oleh Rusia di Ukraine yang diduduki. Tanpanya, membekalkan Crimea dan seluruh barisan hadapan selatan menjadi mimpi ngeri logistik. Dan nampaknya ia sudah pun berlaku. Gubernur yang dilantik Rusia di Kherson yang diduduki baru sahaja menandatangani dekri kecemasan yang mengehadkan trafik kargo di lebuh raya ini kerana drone Ukraine sedang aktif mengesan kenderaan. Dan ini juga tidak menunjukkan tanda-tanda perlahan. Serangan ke atas logistik Rusia di kawasan itu meningkat lebih 2 kali ganda antara Februari dan Mac. Jadi jika Rusia tidak dapat mengawal koridor ini, mereka akan terpaksa menggunakan laluan yang lebih panjang, jauh lebih mahal dan jauh lebih terdedah. Dan itu menyukarkan kehidupan semua orang dalam tentera Rusia. Askar yang ditempatkan di Crimea dan orang awam yang tinggal di Crimea.